And then kalau korang tak dapat langsung, barulah korang boleh buat rayuan. Tapi kalau korang dapat kos yang korang tak nak, korang tak boleh buat rayuan tau. Sebab tu kalau boleh, isi UPU, isi betul-betul kos dengan tempat yang korang nak. Kalau tak nak, menyesal. I pointer 3.5. Lepas tu merit 86.8. Lepas tu minta juga linguistik dengan persuratan. Bagi Pipa, nak persuratan tu ramai gila orang nak. So kalau you betul-betul nak kos tu, kena 3.7 tau. Sebab kawan Pipa Avocados tu dia persuratan. Tak salah Pipa lah. Tapi 3.5 ni Pipa tak berani nak cakap apa-apa. Kalau ni pun maybe rayuan kot. Tak sure. You kos apa? Linguistik. Sabar. Awak dapat College Rahim Kajai ke tak? Pipa College Pendeta Zabah. Yeay. Kita STPM batch kos 7. Amin. Masuklah UKM ramai-ramai. Best gila. Macam mana Pipa manage duit bila stay jauh dari family? Pipa tak minta duit dari family. Sebab Pipa kerja kan. So Pipa ada duit sendiri. So memang Pipa tak minta duit dari family. Macam tu. Cuma nak manage duit tu macam mana? Pipa kan dulu SEM 1 Pipa ada banyak saving. Sebab apa? Sebab Pipa jimat gila. Macam nak jimat? Sebab portion makan Pipa sikit je tau. So setiap Pipa breakfast makan Nestem paket-paket tu breakfast sebelum pergi kelas nak lapik perut. And then lunch dengan makan petang, ataupun orang kata makan petang dengan makan tengah hari ni lah, Pipa akan beli satu nasi. Pipa akan beli nasi tau. Nasi and then bahagi dua. Bahagi dua. Tapi korang kena beli lauk asing. Maksudnya kalau dia jual nasi berlauk, korang letak lauk asing, barulah dia tak cepat basi. Pipa akan beli makanan yang tak cepat basi. So Pipa boleh bahagi dua. Contohlah Pipa makan tengah hari dah pukul 1 macam tu, and then Pipa tidur kejap. Petang-petang tu kalau Pipa lapar, Pipa sambung makan nasi tu. So Pipa akan kenyang sampai pukul 8, pukul 9 macam tu. So kalau korang lapar juga malam-malam tu, korang makan lah Maggi ke, makan keropok ke, macam tu. Satu SEM tu Pipa buat macam tu. Banyak lagi saving. Kalau SEM 2 ni Pipa dah tak berjimat. Pipa makan je apa yang nak. Tapi makanan dekat uni murah-murah je. Ada je nasi RM3, air RM1. Ada je. Korang jangan risau, okay? Boleh je nak jimat. Nak dengan tak nak je. Best tak UKM? Best gila. Pipa suka sangat UKM. Pipa kan every time Pipa balik UKM, Pipa macam bersyukur gila dapat UKM macam tu. Macam betul ke aku dapat UKM macam tu. Sekarang UKM course linguistik. Pipa Sarah, UKM course apa akak? Linguistik. Halo Kak Hijau. Pipa pernah tolak tawaran masa first tu sebab merit course yang Pipa letak semua tinggi ke macam mana? Pipa rasa ya, betul. Yang tu pun satu, sebab Pipa time tu macam tak ada knowledge sangat tau pasal UPU ni. Pipa hanya letak je apa yang Pipa nak. Lagi satu, Pipa letak U yang orang kata apa, top uni. Top uni maksudnya top 5 uni lah. Pipa letak semua yang tinggi-tinggi. Memang ramai gila lah orang minta kan. Lepas tu pointer kita pula 3.5 je. Memang tak dapat lah macam tu. You lepasan. Sabar ya, Pipa baca satu-satu Sekejap tau. Pipa rayuan macam mana? And yuran macam mana? Kalau korang budak rayuan, sama macam budak UPU. Sama je. Setiap SEM 1,000 lebih. Tak mahal pun yuran. Hai, saya pemilik 3.67 lepas tak STPM. Lepas insyaAllah. Lepas tengah tunggu second intake. Hope adalah insyaAllah ada. Pipa rayuan ke? Pipa budak rayuan. STPM atau asasi? Apa ni? Oh, STPM. Sorry. Bila. Pipa kerja apa? Pipa kerja content creator. Pipa buat TikTok apa semua tu, review. Itulah kerja Pipa. Pergi event. You lepasan apa? Form C, STPM. Pipa rayuan tu saya tengok merit ke yuran macam mana? Still. Tapi
dia macam tak tengok sangat. Sebab Pipa merit 80 lebih, merit yang Pipa minta tu 90 lebih. So dia ikut kekosongan tempat juga actually. Yuran macam mana? Yuran sama macam orang lain, sama je. Ada subsidi, okey, ada subsidi, jangan risau. Tak kena pun, benda siap. Merit kat yuran. Okay, dah baca dah. Tips apa ni? Apa ni? Pipa tak spill tips tau. Najrah ni ibu fight ke? Pipa kata, sorry, Pipa lambat sikit baca. Senang tak Pipa cari kawan? Tak senang. Pipa SEM 1 tak ada kawan tau. Sebab tak tahulah kenapa orang tak nak kawan Pipa. Padahal Pipa baik je actually. And maybe sebab Pipa second intake. So bila Pipa masuk UKM tu, semua orang dah ada circle sendiri. So kita takkan tiba-tiba nak join kan. Tapi okey je, sekarang Pipa dah ada kawan. So ada seorang